Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Bersama dengan saya Hardi Suwardi di channel saya lah, Hardi Suwardi. Okay, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Jaga diri tau. Okay, sekarang dah 9,000 lebih. Jadi jaga diri, anda jaga anda, saya jaga saya, kita jaga diri kita semua. Okey lah, malam-malam ni terasa macam lapar pula. Jadi saya nak masak ni, nak ajak anda masak. Jomlah teman saya masuk dapur. Wah, macam ada durian. Jomlah kita masak apa? Serawa durian ni. Okey, dan kerana saya nak makan dengan pulut, saya masak pulut dululah. 2 pot cukup. Jom kita basuh. Okey, dan sekarang kita masak dalam kuyuk elektrik lah, senang. Okey, jom kita masak serawa durian pula. Kita buka apinya dahulu. Kita masukkan santan. Kacau sikit-sikit. Masukkan gula niseh. Gula niseh. Saya masuk 2 ketul. Sekarang boleh masuk durian. Kuning lah durian. Ikutlah nak masuk banyak mana awak ada lah. Semua. Okey, yang ni masuk mulut. Jangan lupa masukkan daun pandan. Wangi. Masukkan gula, garam secukup rasa lah. Kacau. Kita kena selalu kacau sebenarnya sebab takut santan tu dia berketul. Sesuai lah cuaca hari ni pun hujan, jadi makan ni ya Allah sedapnya. Sebenarnya selain pada kita makan dengan pulut, kita juga boleh makan dengan roti. Apa lagi ya? Roti. Tu apa tu? Roti jala. Banyak boleh makan ni.
Okey, dah nampaknya sudah masak kita punya serawar durian. Ini dah. Tak dah. Sedapnya, pekatnya, likatnya, manis. Ambo makan dulu lah deh. Okey, dah siap dah pulut durian Sarawak saya. Pulut pengak apa? Pengak durian ataupun pengak durian pun tak apa. Okey, sambil-sambil kat luar sana hujan. Saya nak makanlah pulut durian Sarawak saya ni. Aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dulu ya. Sedapnya. Okeylah, cukup setakat di sini saya punya vlog saya masak malam ni. Kalau anda yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya, okey? Lindung diri, lindung semua. Bye. Kita semua makan.